So apa nak herannya? Apa nak herannya? Jadi orang-orang Negeri Sembilan ni sama dengan sawabit atau prinsip yang dipegang oleh seluruh majoriti umat Islam di dunia. Ini yang disebut oleh kerajaan Jordan di dalam salah satu buku dan juga think tank yang mereka ada, Institute Ahlul Bait di Jordan. Dia mengkaji bahawa dunia Islam 90% umat Islam berpegang pada tiga tadi, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut manhaj Asy'ariyah atau mazhab Asy'ari dan Al-Maturidi dari segi akidah. Dari segi fiqhnya ikut empat mazhab fiqh, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Dan dari segi tasawufnya mengikut tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dan tentunya tasawuf Imam Junaid dan Imam Ghazali ini disalurkan atau diteruskan perjuangan tersebut atau manhaj tersebut dengan nama tarekat-tarekat tasawuf yang dikumpulkan ada 41. Dan di Indonesia contohnya Jazman mengatakan termasuk tarekat tasawuf selain daripada Naqsyabandi, Qadiri, Ahmadiyah, Ahmad bin Idris, Al-Fasi, tarekat Khalwatiyah dan lainnya. Juga termasuk darinya adalah tarekatut ta'lim wa ta'allum, tarekatut hifzil Quran, tarekah mengajar dan belajar, tarekah menghafal Al-Quran, tarekah membaca aurat dan hizib, tarekah membaca salawat dan juga madih atau madaih, pujian-pujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah jenis daripada tarekah, kerana tarekah itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.